Okay, so seperti kelas sebelum ni, kita nak buat specification, kita susun specification untuk section AA ya. Jadi nanti kita gerakkanlah semua, kita banyak guna balik, cuma kita buat satu garisan untuk rujukan, kan? Ambil F8 untuk jadikan rujukan dia. Tu kita nak, saya ikut saja yang mana patin punya lukisan ni ya. So yang kalau ikut lukisan dia yang paling atas ni, kan? Ini ya. RC beam to engineer detail, lepas tu 110 brick wall, lepas tu RC apron dan dia ada satu lagi untuk roof construction So roof construction ni boleh kita buat kotak lah nanti. Biasanya kalau macam untuk ni tengok dekat dalam blue plan dah ada. Jadi kita tak nak buat kerja dua kali. Kita tak nak buat roof construction di sini lah. Okay. So ni kita akan bawa kan. Kita dari bawah dulu. Okay, ambil move. Lepas tu open, bawa ke sini. Okay, F8 off. Okay, ini saya nak dekatkan lagi. Saya nak lebih rapat lagi. Here. Okay, kalau dia macam nak gerak tak nak gerak, awak boleh ambil control, right click, ambil nearest. Ya, nearest, lepas tu boleh control right click, nearest, dia letak kat mana-mana. Because saya tak ada rujukan kepada mana-mana. Jadi nearest dia mesti ada benda yang dia boleh klik. So bila tak ada, dia tak nak bergerak. So saya akan gerakkan saja di sini. Okay. Ini kita gerakkan ini, tunjuk sini. Okay. Kita apron brick wall. Kita dah pernah ada brick wall. Cuma yang kita nak yang tak ada plaster sini. Plaster ni lah ini yang atas ni. So repeat move yang ini. Escape dulu yang, so saya akan repeat move this one. Ini kita letakkan dekat sini. Okay, lepas tu yang ni kita gerakkan sini. Okay, lepas tu ni kita ambil text edit. Edit. Okay. So dia kadang macam ni. Especially laptop saya ni. Okay, text edit. Edit. Okay. Kemudian take this one. Okay, so kita ambil 110 brick wall with 200 mm cement plaster. Cement plaster on both side yang ni kita buang. Okay, kalau kita nak kecilkan boleh. Dan lepas tu RCB untuk engineer detail. So ini kita boleh gerakkan juga. Ambil function move. Ini letak dekat sini Ini kita select dia. Movekan dia ke sini.
Itu kita ambil text edit. So pengalaman saya akan save dulu. Text edit ni kadang saya punya komputer dia jadi cepat ya. Saya buat slowly ya. RCB to engineer detail lah. Make sure cap lock ya. Okay, so basically dah. Ada RC slab yang dekat bahagian bawah ni. RC floor slab, we have footing compactor and the RC footing foundation to engineer detail. So ada bahagian juga dekat bawah ni, footing kan. So saya akan guna spek ini untuk di sebelah sini. Ini untuk sebelah sini ya. Okay, so ini saya akan tarik di sini. Itu yang untuk RC footing foundation ni. Slowly saya tarik text edit. Saya tak nak dia laju macam tadi tu. Select dia. Lepas tu RC footing. C footing foundation. Okay. To engineers detail. So yang ini saya nak okay, sini pun saya boleh tulis 100 mm thick C slab on 150 mm thick compact fill. Ini saya guna capital unit metric je saya guna small letter. Compact fill hardcore to engineer detail. And MTRC floor slab 150 mm compact fill hardcore to engineer detail and then proof membrane to architecture profile. And then proof membrane DPM. Okay, DPM ni setahu saya ada dekat toilet. So ini saya tak sure, saya akan stop there lah. Okay, sebenarnya tak pasti saya tak nak ikut. Saya just perkara yang saya yakin saja ya. Okay, ini saya highlight. Saya taruh sini. Okay. Ini mungkin saya gerakkan dia supaya dia lari dengan yang lain. Yang ni boleh tarik sini. Yang ni boleh ataskan sikit. Yang ini saya gerakkan dia ke bawah. Supaya yang ini boleh ada. Okay. So basically dah siap dah. Yang lain dah tak ada. Oh, lepas tu ada longkang kat sini. Tapi kat sebelah sini dia punya spesifikasi. Kalau nak buat, kena pergi sebelah sana. Okay, contoh macam saya rasa cukup kot longkang tu saya tak buat
So, semua ni dah siap. Saya akan erase ini. Tu yang apa? Vision sini pun ada. Vision. Ini saya buat garisan. Ini saya ambil ke tengah. Nak pergi sampai ke tengah ke ya? Okay, so macam dekat sini, dia saya stopkan dekat sini ya. So kalau awak nak ikut macam mana dekat dalam lukisan ni ya. Contohnya saya boleh extend je lah nanti ya. Okay, so saya nak berhentikan grid line ni. Saya buat satu line di sini. Sampai sini F8. Okay, lepas tu saya ambil trim. Terus ambil trim kat sini. Buat satu garisan lagi. Ini. Okay, lepas tu saya nak trimkan dia. Ambil cutting edges. Lepas tu ambil crossing. Kita buat macam ni satu line. Ambil erase. Kita erase yang ini. Erase ni. Dan ini. Erase. Okay. Kita boleh ambil copy. Ini pun yang tak. Sini dah tak ada. Kita buang dulu. Kita copy. Copy keseluruhan ni. Okay. Kita bawa dia. Taruh sini. Okay. Exit off. Ni text edit. Aku tukar ni kepada section AA. Ni scale masih lagi. Scale 150. Okay, so ni section AA. Okay, so ini kita nampak grid line kita sampai ke bawah kan. Sampai. So yang ini tiada. Kalau kita nak seragamkan, kita boleh buat garisan. Lepas tu kita extendkan dia. Okay, untuk section BB ni. Terus ambil extend. Ambil boundary edges. Ini awak punya boundary edges. Lepas tu ambil apa tu, pilih satu-satu lah. Dia akan extend. Ya, so kita boleh delete yang ini. Okay. Alright. So Alhamdulillah dah siap dah section AA dan BB. Okay. So kalau ikut dalam program, the next one is kita nak lukis roof plan. Okay. So yang kita save dulu. Sentiasa berhati-hati bila buat ni. Apa-apa pun boleh berlaku. Ini yang tiada, tak berguna, kita boleh ketepikan. Kita copy dulu. Alhamdulillah kita copy dulu title block ni. Kita dah buat okay. Oh, ni saya pun tak update ni text edit. Text edit, make sure kita ni kepada section AA. Okay, so kita copy. Pilihkan semua, masuk tajuk ni. Masuk ni. Kita bawa ke sini. Nanti kita nak buat roof plan. Okay. So, nak text edit awal boleh. Kita buat roof plan ya. Roof plan.
Kita buat kat sini pun tajuk dia roof plan. Okay, macam mana awak rasa senang tak nak guna AutoCAD ni? Ini so escape. Okay, so kita nak lukis roof plan. Macam mana nak lukis roof plan ya? So buka. Saya insert lukisan dia dulu ya. Insert. Okay, import. Import. Okay, saya cari roof plan. Okay, so lepas tu saya okay. Roof plan ni kita nak pusingkan dia kan. Okay, so rotation dia. Mungkin kot ya, saya pun tak pasti ya. Okay. Jadi kita letak kat sini. Okay. So dia jadi 90. Okay, so saya dah masukkan ya. Boleh nampak ya? So far macam mana awak rasa boleh ikut ke AutoCAD melalui online macam ni? Zoom on. Class. I hope you can follow ya. Okay. Jika tidak. Okay. Z. Okay. Saya tak sure dekat mana bukan tadi. Right. Okay. Zoom extend. Zoom all. Mana dia ya? Zoom on. This one. Okay. Kita take file sekejap ya. Sorry. Kita nak speaker kau sekejap Okay, nak hospital nak see mana Zoom all Tadi tak jumpa ada Zoom all. Awak semua ni dengar ke dah pergi ke mana Hello? Hello? Selamat pagi ya. Okay. Ni saya. Dari ya ya. Ya ya. Untuk ni apa pembantu rumah nama siapa? Sadar Satya. Oh okay. So saya nanti akan SATYA SITHISATH. Satya, okay. Nanti saya bagi nombor telefon orang yang uruskan mic tu boleh ke? Pada Encik Satya. Saya save nombor, lepas tu nanti saya forward nombor telefon dia, bagi semua instruction. Dia uruskan dia kata sudah ada orang. Dia macam orang kampung dia lah, yang anak kecil tu. Tapi dia orang tu memang berminat lah mau masuk. Masih lagi di sana saya rasa. Dan nanti saya forward dengan cik nombor dia. Cik berusaha lah dengan dia. Nama dia Santi. Boleh Cik Santi Oh, okay, saya see. Okay, thank you. Bye. Okay, I'm sorry class. Kita sambung Kita
hal yang bukan berkenaan akademik ni. Okay, so are you here? Risau saya harap awak ada kat sini ya. Because saya buat recording ni, you all pun boleh pergi ke mana-mana ya. Okay, let's see. Dekat mana saya dah save dia benda ni. Okay, so maybe here kot. Maybe here, maybe here. Oh, bukan. Dia biasa dekat part CXY ni lah. CXY. Okay, mana-mana lah. Lagi. Okay. Okay, so kalau tak jumpa, ambil Z, E. Untuk zoom extend. Zoom extend. Pun saya tak jumpa kat mana. Oh, tak jumpa kat mana lukisan tu So, I think kalau banyak sangat macam ni, saya kena delete lah. Supaya here. Here it is. ZE, zoom extend. Kalau macam tak jumpa bila awak dah attach ke mana. Tapi ini adalah yang lama punya. Bukan yang saya buat tadi ya. Ini saya buang. Dia akan bagi saya confuse bila banyak sangat ni. Saya buat zoom extend lagi. Tak jumpa juga, so saya akan yang ni tak berkenaan, saya delete supaya dia tak mengganggu. Saya insert balik lah. So ulangan macam mana nak masuk, insert, ambil import, lepas tu ambil import, lepas tu ambil roof plan tadi, ambil okay. Tu ambil 90 darjah. Okay, apply, import, atau import, apply, convert, insert specific location. Punya option ni apa? Okay. So specific location saya letak sini lah. Okay, so it could be dekat sini ya. So mungkin dia kecil, mungkin dia besar. Okay, saya show dia besar ke dia kecil. Saya ambil zoom. Extend. Itu dia. Extend, where is it ya? Kecil kot maybe it's very small. Kecil sangat kat tepi ni ke. Jumpa juga inilah begini. Okay, main zoom all. Escape, zoom, extend. Okay. Kecil ke? Dia kecil sangat ke? Ada kat sini ya. So saya jumpa kat mana dia. Okay, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom all. Zoom, extend. Region. Okay, so nak lukis rupa ni sangat senang. Sedihnya saya tak jumpa dekat mana yang saya dah save tadi tu. Saya nak buat sekali lagi, takut dia dah banyak kan dia. Lupa dia. Dia akan buang. Ni kot, this one could be this one. Ya, ini dia. Alahai.
Here it is. Dia dekat sini. In fact ada satu lagi kat sini, ada dua pasal kan dua kali saya insert So mana tadi? That's why I just take this one, saya akan besarkan dia. So bila awak nak besarkan dia, awak ambil SC, enter, select object, besarkan dia 100 kali. Okay, supaya kita nampak dia. So mana tadi yang lukisan tadi tu. Okay, so nampak dia. SC, enter, select object, besarkan 100 kali lagi. Okay, hopefully. Okay. So ni dia So saya nampak dia jauh sangat This why apa? Kawan saya Puan Aizam yang banyak bantu saya untuk kemahiran AutoCAD ni kata AutoCAD ni dia workspace dia boleh sebesar padang bola So bila dah kecil, dah besar sangat sini, saya akan kecilkan dia ke -1 kali. Okay. Bawa dia ke sini. Okay, so ini yang kita nak lukis. Now kita pergi kepada roof plan Semua orang ada kat sini ke? Waktu saya seorang-seorang bercakap di sini Okay, ada di sini ke semua? Ada doktor. Ada doktor. Okay, tengok betapa susahnya saya nak cari tadi. Okay, so saya copy balik floor plan ni. So bila kita nak lukis roof plan, kita nak lukis daripada floor plan ni. Okay, cuma kita nak lukis bahagian yang sampai cucur sinilah Jadi untuk melukis floor plan ni, kita kena buanglah bahagian-bahagian yang tidak berkenaan ni. So saya akan, tapi kita nak grid line ni semua kita nak. Kita buang semua ni. Erase. Okay, so yang apa? Bumbung ni saya boleh ambil daripada bahagian, saya nak tengok cucur atap dia besar mana kan. Jadi kita boleh ambil daripada roof plan ni Okay, so kita akan nampak cucur atap tu kat sini Saya buat saya pergi kepada layer saya ada roof tak Kita belum ada roof. So pergi pada layer roof finish. So roof finish tak ada. Ada roof finish. So kita current layer kalau dalam saya akan buat garisan daripada ujung cucur atap ni F8 ke sini Okay, lepas tu kita copy dari sini untuk tapping ni. Ni kita boleh guna fungsi ini juga apa? Extend. Apa nama ni? Mirror untuk buat bumbung. Untuk buat bumbung ni roof plan fine untuk buat bumbung ni. Okay, so saya copy daripada garisan sini ke sini dan saya ambil line 1 ni sebagai rujukan dia.
Lepas tu saya pindah ke sini. So itu yang kita lukis. Okay, so kita nampak itu yang saya nak lukis. Saya, satu lagi yang bahagian section BB ni. Okay. So ini pun sama. Saya boleh buat garisan macam tadi. Dari ke ini. Saya copy. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Dan hujung sini ya. Okay, untuk membezakan yang ini saya Inggeris ya. Yang ini saya tukar kepada mungkin warna kuning lah. Itu dia punya pinnacle kan tak tahu. So ini dia daripada garisan AA ya. Cuma AA di sini dia rotated ya. So untuk AA yang rotated macam tu, saya copy dulu. Dan semua yang ini saya copy. Dia keluar. Bawa dekat sini ya. Dekat yang nak buat roof plan ni. Ini F8 saya off dulu. Lepas tu saya rotate dia ya. Rotate, ambil function rotate yang ini ya. F8 on. Okay. Get out. Undo. No, it must be rotated 90 degree ya. So ambil rotate. Ini F8 on. Okay, so kita copy. Yang ini. Kita ambil AA ni sebagai rujukan dia. So kita pindah ke sini AA. Tahu kalau nak dekat sini. Okay. Oh. Okay. Tak ni. Okay. Oh, banyak kali dah. So tadi saya dah buat 3 kali. So saya rasa macam dah 3 kali saya okay, so dia ada kat situ So saya akan delete yang tak berkenaan ni. Delete. Delete. Ini tak perlu dalam so ini pun tak perlu. Yes. Jadi saya rasa macam nak guna layer yang lain untuk roof finish ni. Saya nak tukar pada warna dia. Pasal warna putih ni macam okay, let's kita tukar layer roof structure kepada yellow. Roof finish ni kita ambil colour lain lah. Kita ambil colour
Okay, so warna magenta ni dah biasa sangat. Mungkin saya ambil dekat warna sini lah. So batu-bata, bumbung kan tiling biasanya warna macam mana orange sikit ya. Orange sikit. Okay, jadikan di current layer. Lepas tu saya buat guna chamfer. So erase ini. Saya guna function chamfer untuk join dia. Itu yang tak kita erase dulu. Erase. Guna chamfer. Jadikan rectangle. So erase yang tak berkenaan. Erase. Guna function chamfer. Nampak. So ada yang double because tadi saya terbuat kali. Okay, so ini bumbung ada yang terlebih. Yes. Kita extend untuk nampak profile bumbung ni. Extend boundary edges. Bit crossing. Kita crossing sini. Kita ni. We can extend boundary edges. The boundary edges. Kita ambil crossing sini. Sini. Okay. So bumbung kita akan berada sini ya. So ini macam mana kita tengok profile bumbung ni. So, yang bahagian sini adalah yang bahagian atas ni adalah yang pergi ke sana. So kita buat satu garisan dari tepi sini ke sini ya. So sini pun sama. Dan sini ke tepi ini. Okay. So ini tadi yang untuk pertengahan dia. Kita boleh extend juga. Untuk edges kita sini. Extend. Okay. So kita dah ada profile dia. Kita boleh copy ni ya. Copy ini pergi ke sebelah sini. Okay. Yang ini kita boleh mirror. Sekejap. Mirror ambil yang ini ya. Mirror. Ini ke sini. Kita ini trim. Dan kita extend ni. Okay, so kita boleh erase yang ni. So yang ini kita boleh mirror juga. Sekejap, mirror yang ni ya. Yang bentuk tiga segi ni ya. This is mirror line. Ambil sebelah sini dan sebelah sini. Center
Ini kita erase. Saja ada double line. Itu kita cuba shampoo dia. Supaya dia ambil shampoo. This one and this one. Okay. Ini. Okay. So saya tengah tengok macam mana nak buat cap. Sekarang ni kita tengah melukis capping untuk bumbung. So ini satu garisan di sini. Semua yang ni. Ya. Jadi kita trim. Ambil cutting edges. One, kita ini. So ini trim juga. So ini kita erase macam ada double line bila buat ni saya rasa macam ada double line. Erase. Jadi double line tu akan buat dia tebal. Erase. Itu dia double line dia. Tu saya extend dia. Extend ini ke sana. Ke sini. Enter. Lepas tu yang ni kita trim. Trim. So ini sebelah ni. Jadi macam yang sebelah sana. Kita trim je. So, kita mirror. Ambil mirror. Yang triangle ni. Select dia. This one. Dan yang ni. So ini kita punya reference point. Sebelah sini. Sebelah sana. Enter. Okay. So. Yang kemudian kita boleh erase lah yang tak perlu. Trim. Cutting edges. This is some cutting edges. Ini, so ini kita trim. Oh, ada yang tak kena macam tak betul-betul center because nampak ni line dia tak center. So ini masalah saya ambil midpoint dia adalah macam ni ya. Kita buat perpendicular kat sebelah sini. Perpendicular. So kita tengok sini kat line ni mana yang kurang tepat ni ya. Okay, so maksudnya ada yang kurang tepat lah kat sini ya. So garisan yang kurang tepat ni kalau boleh kita nak bagi dia tepat lah. Ini tak tepat sangat. Ini adalah barisan untuk plan ya. So bila dia kurang tepat sikit, dia ada pada accuracy drawing kita lah. So kita nak cari nak buat dia betul balik tu. That's challenge ya. So
Boleh tengok ada sini dengan sini berapa ni, 1000. Okay, sebelah sini, pin sebelah sini ya. Dan Malaysia sebelah sini dan sebelah sini mungkin ada tak cukup 1000. Sebelah sini dan sebelah sini 1000 juga so dia dah cukup 1000. Saya pun tak pasti dekat mana yang tak tepat tu, so dia tak boleh dapat 90 darjah ini ada. Okay, so offset kita nak sample 1000. Kalau ini betul-betul tepat, dia akan atas garisan yang sama. Okay, so ini tepat. Untuk set 1000. Ini kita maksudnya yang tak tepat tu adalah yang melukis tu lah. So bahagian sini ya. Bahagian sini kira yang tepat. Kita buang. Ini ambil point. Point. Okay, sedikit je lah yang tak berapa tepat so kita nak cari tapi tak tahu macam mana. Boleh apa? Gerakkan ni. Dia pun tak tepat kan? Gerakkan dia kat sini. Okay, dah tepat lah. Okay, so kita erase. Sekarang kita boleh masukkan hatching ya. So kita ambil hatch. Kita tukar ni kepada hatch. Hatch. Kita hatch. Satu hatch. Hatch. Okay, so kita pergi ambil hatch. Cari pasal ni sama macam roof. Kita scroll cari macam roof. Metal deck roof. Kita ambil mana? AR roof. AR roof shape. AR. So ini saya tak sure dia nampak macam mana no. Nah, kita tukar kepada this one. Okay, ni nampak macam lebih baik. Tapi bumbung dia macam balik kan. Jadi kita ambil angle. Nak tukar 180 ya. 180. Ke arah sana. Lepas tu bumbung dia tu macam okay, sekarang dia punya scale 1. Kalau awak okay dengan scale ni, awak boleh teruskan lah macam ni. Ni kat tengah ni kita kena ada. So this one kita kena ada. Okay, so itu roof. Boleh ikut so ini ada fall nak kena tulis fall dia. Nanti kita fikir kita tulis fall dia. Macam mana ada di sini
Kita erasekan this one. Okay. Garisan tengah ni kita jambang dulu. Tu kita buat yang sekali lagi ya. Ambil function hash. Okay, so untuk sebelah sini kita kena adjust sini mungkin 270 tak pasti. Okay, 270 lah. Okay, so dia mesti yang cucuk atap dia. Ni tak ni tak. Oops, kita ulang Kita letak sini. Ambil hash. Tadi saya tukar ke 270 Dia punya angle 270. So dia dah betul kan. So kalau awak okay, awak enter. Okay, so bila kita nak ulang, right click, repeat hash. Okay, lepas tu kita ambil. Okay, so this one kita akan tukar ke, I'm not sure. Dengan kosong ke? Yes, tiga dan kosong. Okay, enter. Lepas tu right click, kalau nak repeat hash. Okay, so yang ni saya akan ambil ke, I'm not sure 90 ke? Nampak 90. Tu ambil sini, enter. Okay, so kita dah siap untuk refresh. Dan itu kita ambil yang untuk dia punya fall tu ya. So fall boleh saya save dulu. Kalau nak ikut yang dalam template kita ya, template ni ada yang scale 150. Ada simbol tu fall tak? Kita ikut ya. Kita tengok sini. Fall Okay, hujung sini ya. Ini ada kot. Fall. Okay, so dia cuma ada yang untuk apa? Sliding door kan. So dia tak ada untuk fall So kita buka lah. Ini ada 50 kat sini ya. So saya akan ambil yang untuk sliding door ni. Okay, bawa ke sana. Okay, here we go. Okay, so F8 off. Okay, so sini saya akan tukar kepada text edit pada font. FELL. Okay, so ini saya akan rotate dia. Bukan rotate. Macam mirror tak payah ni ya. Okay. Saya ambil apa? Explode dulu. Lepas tu saya ambil mirror. Saya nak arrow ni ada ke sebelah sini. Okay, F8 dulu. Okay, so ini saya letak dekat tengah-tengah ni lah. Kan? Buat satu garisan. Tu ambil info ni saya buang lah. Ni saya move kan. F8. Ni saya taruh kat tengah-tengah ni ya. Ini dia nampak lah. Okay, so kalau tak nampak pun yang baik kita kena letak dia. Okay, so fall ni dia ada 30 degree kan.
kalau awak nak masuk macam ni, awak boleh tulis text edit, enter, tulis fall 30 degree. 30. Okay, so simbol. Pergi ambil simbol, dekat sini simbol tak? Okay, simbol degree. Alhamdulillah. Okay, so ini cuma dia tak nampak sangat. Mungkin elok kita bukakan ini. Okay, so PR ni. Atau kita ambil apa? Mesh property yang ini, kita ambil kepada ini juga lah. Mesh properties, kita mesh yang ini dengan yang ini. Okay. Kurang-kurangnya kita boleh nampak. Enter. Nampak macam tadi lebih baik kan? Okay, text. Langsung kita tukar pada layer hatch tadi. Okay, so yang ini yang roof finish tadi saya tukar kepada layer roof structure lah. Yang ni okay. Ini kita ambil PR seperti kita ambil property, kita tukar ni kepada layer roof structure. Layer roof structure. Nombor 1 roof structure, okay. Dan nanti kita nak guna roof structure. Walaupun dia ambil mesh property, saya nak mesh ini dengan ni. Kalau awak terlebih ni, awak remove ni. Oh. Saya nak remove yang ni. Okay, tak boleh. So, yang ini mesh property balik lah. Mesh property yang ini. And this one. Cuma kita nak dia punya orientation tadi ya. So kita ambil ini undo. Okay. Yang ini kita nak tukar kepada property iaitu layer H. Okay, terus okay, so yang merah ni kita nak guna roof structure je. Kenapa saya nak tukar roof structure? Because saya nak text tu warna ni. Saya ambil sini. Okay. Okay. Betul. Jadi text ni 430 degree ni saya tukar artificial kepada text medium ni tak. Ada text medium. Okay. Termasuk dia punya simbol ni. So kita match property. And this one. This one. Yes, this property. One.
Okay, enter. Okay, so sebelah sini kita copy dia. Mirror. Ambil mirror sini. Bentuk macam triangle ni. Mirror the mirror here first, mirror this one, and this one. Okay, so this one, poly, okay. Ini, okay. Okay, kita buat perpendicular, this one. Okay. Enter. Tak dapat pula Okay, so mungkin kita mirror juga tapi kita tak nak lah text to mirror kan. Okay. Copy je lah. Copy this one. Bawa je ke sana. Begitu kita pindahkan dia. Here, okay. Baik. Before tu kalau awak rasa macam nak buat macam kawan awak buat jauh macam rapat sikit pun boleh lah macam dia. Boleh gerakkan dia. F8 mungkin letak agak sikit. Okay. So ini pun kita boleh buat sama. This one. Ini kita nak show zoom. Ini. Okay. So yang atas ni kita boleh copy. Macam kita pindahkan ke atas. Sebelum tu kita rotate dia So untuk rotate awak ambil F8. Rotate. Ambil rotate this one. Bila rotate tu macam awak kena tengok dia. So ada satu lagi yang awak nak boleh rotate untuk yang sebelah sana. Kita boleh copy. So ini kita boleh rotate ke sana pula. Dan kita buat kat luar supaya nanti kita tinggal masukkan je. Yes. So kita masukkan ni. So, untuk rotate awak kena guna F8 lah. Ini saya nak masukkan dia dekat here. Ini kita masukkan dia. Make sure dia betul-betul kat tengah-tengah lah. Okay, so kalau awak dah okay, awak boleh delete yang ni. Tengah ni yang buat reference untuk mirror. Okay, that's it. So roof plan dah siap. Kita boleh masukkan roof plan. Copy. Roof plan senang nak buat dia kan. Masuk kat sini. Pastikan dia dekat tengah. Okay. So roof plan ada jadual roof construction So ini awak boleh select the roof tiles and face layer single sided reinforced aluminium single sided. One layer.
masukkan layer also design. Improve conceal wall plate. Okay. So ni ada beberapa apa kita boleh masukkan apa kita nak lukis roof construction ni ya. Okay, so kita ada berapa bahan ni? 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 3, 4. So untuk lukis ni awak boleh buat je lah satu kotak dekat sebelah sini. So ni ada title header, kita tak nak guna kotak ni. Terus kita nak buat satu teks ke mata teks ya. So cuma teks kita ni kita tak sure berapa tebal dia. Kita pergi ke layer teks dulu. So kita ambil teks medium pun. Teks medium. Okay, so ini jadikan dia current layer. Teks medium number 1. Okay, so already current layer. Saya pun tak sure berapa size dia. Kita ambil line, multi-line text. Okay. Okay, height. Kita kena justify the height. I'm not sure berapa height dia. Kita boleh tengok teks yang ada kat sini. So, kalau kita nak macam yang fall ni, kita boleh tengok properties. Okay, so boleh teks ni. Kita tengok teks dia jenis Roman, teks height 100. Okay, so kita boleh ambil. Kalau awak suka ni, ambil je lah copy ni. Copy this one. Okay, so daripada situ kita buat ini teks. So kita boleh teks edit, edit. Tu tulis apa? Roof construction of selected roof tiles. Itu dia. Tiles ni. Itu that roof image. Okay, so saya akan ikut yang kawan awak buat ni. Tapi sebenarnya yang ni dalam bentuk dinding untuk bumbung daripada tile, sedangkan bumbung kita kalau pergi daripada metal deck. Jadi saya akan buat yang betul ya. Pasal yang ini ada dalam briefing 414. Metal roof deck. Okay. So ini saya nak dia panjang sampai sini. Okay. So kalau awak nak awak boleh tetapkan lah nak panjang mana so tajuk atas dia adalah roof construction so saya tulis roof construction dan mungkin saya nak dia underline kat sini, kita ada underline kat sini ya. Here. Okay. Dan kalau kita nak letak dia kat tengah, kita pun boleh letakkan dia kat tengah sini. Okay. So yang bawah ni tak. Okay. So saya type 0.3 mm thick metal ridge cap. Okay. 0.3 mm thick metal deck roof finish
Let's add thing daripada darjah angle. Okay, pergi dekat simbol. Okay, bahagian the next one. 100 mm tick. Tick layer, 10 mm tick layer of single sided. mm tick. 10 mm tick. Wah, tebal ya. 10 mm macam 1 cm Atau saya tulis a layer of 1 mm thick single sided reinforced aluminium foil insulation lah. Ini untuk elakkan dinding tu daripada panas. Okay. 50 mm kali atau 2 kali mm kali 73 mm Hmm. 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 50 macam mana ya, satu macam ni ya, kali 0.75 thick C channel steel Berlin of 600 mm C to C maksudnya center to center ya, center okay. 65 mm kali 125 mm kali 0.82 mm sebelah sini saya tulis width, kat sini width width boleh lah, saya ikut je width. Okay, so ini width ni C channel roof rocket at 900 mm C to C. C to C maksudnya center to center. Okay, so untuk bumbung daripada besi ni, kita tak akan guna yang solid, dia mesti ada kosong kat tengah dia, kerana besi kalau dia solid dia berat ya. Macam tulang manusia lah, dia mesti ada rongga dekat tengah tu.
Okay, so unit saya buat HW adalah hardwood, wall plate. Okay, so ni je yang daripada kayu. So 25 mm kali 200. So ni P, okay, PHK timber fascia board. Timber fascia board. Okay, 900 mm kali 900 mm plaster. Okay, plaster ceiling panel with alum and strip and tight to metal. Sorry. Okay. So kita tengok ada yang kita nak kecilkan ke. Okay, atau tengok kalau kita boleh jadikan di dalam paragraf. Sure macam dalam Word kan. Ada paragraf juga. Si paragraf dia apa okay, kita ada paragraf, first line, spacing, multiple line, ada single. First line, hanging. Indent, distribute, like center. Paragraph spacing, multiple, this. Exactly. Not sure. Undo lah. Kalau dah terbuat tak sengaja paragraf tu kita balikkan ke multiple. This kosong, okay. So kita tukar sini ya. Boleh ke? Okay. Oh tak boleh. So dia cuma. Okay. Salah. No. Undo tadi dah penat-penat saya dah type nak kena type balik. Oh my god. Okay, so better this. Okay, so tengok kalau saya boleh undo or redo. So okay, meaning saya kena type balik. Okay, so saya rasa awak nanti boleh ikut macam mana sequence yang saya dah buat tadi untuk buat ni lah ya, untuk buat ini tadi ya. So biasanya bila dah hilang tadi kan. So saya kena type balik. Banyak dah lah, banyak tadi tu kan. Dan lepas ni kita boleh buat untuk ceiling, kita akan buat untuk front and rear elevation. Okay, so kita akan break sebentar untuk dalam 5 minit, 5 ke 10 minit sebelum kita sambung boleh? Okay, akan stop presenting dengan stop recording. Terima kasih. Recording, saya stop recording.